Hai semua dan selamat datang. Hari ini kita nak bongkar satu benda yang kita semua buat setiap hari tapi jarang kita betul-betul fikirkan, iaitu kesantunan berbahasa. Ia bukan setakat cakap lemah lembut tau. Sebenarnya, ia satu strategi komunikasi yang sangat-sangat hebat. Okey, jom kita mulakan. Mesti pernah kan? Kita semua pernah ada momen tu. Lepas cakap, terus terfikir, aduh, patutkah aku cakap macam tu tadi? Rasa tak sedap hati tu selalunya puncanya datang dari cara kita berkomunikasi. Dan di sinilah model-model kesantunan bahasa ni boleh tolong kita faham. Jadi, apa benda sebenarnya model kesantunan bahasa ni? Senang cerita, ia macam satu kerangka atau peta jalan. Ia bantu kita faham macam mana bahasa ni digunakan secara strategik untuk jaga hubungan, untuk sampaikan mesej kita dengan betul dan paling penting, nak elak salah faham. Boleh kata ia ni macam sains di sebalik adab berbahasa. Dan kenapa benda ni penting sangat untuk kita tahu? Sebab bila kita faham model-model ni, kita boleh capai 4 matlamat utama. Kita akan faham kenapa kita pilih perkataan-perkataan tertentu, kita boleh analisis perbualan yang berlaku di sekeliling kita belajar cara nak elak gaduh atau konflik yang tak perlu, dan yang paling mustahak, kita boleh bentuk diri kita jadi penutur yang lebih beretika. Inilah matlamat kita dalam kupasan kali ini. Okey, ini dia perjalanan kita untuk hari ini. Kita akan mula dengan asas kerjasama dari Grice. Lepas tu, kita tengok pula prinsip-prinsip tambahan dari Lakoff dan Leach. Kemudian, kita akan selam lebih dalam tentang konsep muka atau maruah. Dan akhir sekali, kita kaitkan semua ni dengan konteks kita di Malaysia. Jom! Baiklah, mari kita mula dengan yang paling asas. Cuba bayangkan model Grice ni macam sistem operasi, macam Windows atau iOS untuk mana-mana perbualan yang nak berjaya. Tanpa asas ni, komunikasi kita boleh jadi lintang pungkang. Grice cadangkan ada 4 peraturan asas yang kita ikut tanpa sedar. Pertama, kuantiti. Jangan cakap jela-jela tapi janganlah pula terlalu sikit. Cukup-cukup je. Kedua, quality. Cakap benda yang betul dan benar. Ketiga, relevant. Jangan lari topik. Dan keempat, cara. Sampaikan maklumat tu biar jelas dan tersusun. Bila salah satu peraturan ni dilanggar, selalunya masa itulah masalah mula timbul. Okey, kalau Grice tadi dah bina rangka asas untuk perbualan jadi efisien, Lakoff dan Leach pula datang untuk tambah jiwa, lapisan empati sosial yang sangat penting. Teori dorang ni lahir dari idea yang komunikasi bukan sekadar tukar maklumat. Ia ajar kita bukan saja untuk jadi betul, tapi untuk jadi baik juga. Lakoff bagi 3 tips mudah tapi sangat berkesan. Nombor 1, jangan paksa pandangan kita pada orang lain. Kedua, sentiasa bagi pilihan. Contohnya, mungkin kita boleh cuba cara ni. Dan ketiga, buat orang yang dengar tu rasa selesa dan mesra. 3 benda ni je dah cukup power untuk bina hubungan yang baik. Leach pula perincikan lagi dengan 6 maksim ni. Ini semua strategi aktif untuk jaga keharmonian, kurangkan kos atau beban untuk orang lain, tact, tawarkan bantuan, kedermawanan, bagi pujian ikhlas, sokongan, jangan sombong, kerendahan hati, cari benda yang kita setuju walaupun tengah berdebat dan tunjukkan simpati. Ini semua ibarat minyak pelinci dalam perbualan kita. Nah, sekarang kita masuk satu konsep yang sangat universal dan sangat penting. Konsep muka. Ini bukan muka fizikal ya, tapi tentang maruah kita, imej diri kita di mata orang lain. Ada 2 jenis muka. Muka positif, ni keinginan kita nak rasa diterima, disukai, jadi sebahagian dari kumpulan. Manakala muka negatif pula, keinginan kita untuk bebas, untuk buat keputusan sendiri, tanpa diganggu atau dipaksa. Jadi, setiap perbualan tu sebenarnya satu proses tawar-menawar antara nak jaga muka kita dan juga muka orang lain. Apa-apa saja tindakan yang boleh mencalarkan atau mengancam mana-mana muka ni, ia dipanggil Face Threatening Acts atau FTA. Contohnya, mengkritik seseorang depan orang ramai. Itu memang terus serang muka positif dia. Minta tolong pula, walaupun nampak biasa, boleh ancam muka negatif orang tu sebab kita ganggu kebebasan dia. Komunikasi yang santun ni tujuannya adalah untuk kurangkan FTA ni seminimum mungkin. Semua teori dari barat ni memang hebat, tapi macam mana ia berfungsi dalam budaya kita di Malaysia? Kat sinilah kita kena tengok semuanya melalui cermin mata tempatan, sebab budaya sangat-sangat mempengaruhi cara kita faham erti kesantunan. Di sinilah tokoh bahasa kita yang sangat disegani, Profesor Emeritus Dr. Asma Haji Omar, memainkan peranan yang besar. Beliau telah mengadaptasi konsep muka ni
dan sesuaikannya dengan acuan budaya kita. Model beliau bantu kita faham macam mana nilai-nilai macam budi bahasa, hormat dan jaga air muka tu diamalkan dalam perbualan harian kita sebagai rakyat Malaysia. Ia macam jambatan antara teori global dengan realiti tempatan. Jadi, apa kesimpulan yang boleh kita buat daripada semua ni? Mudah saja. Dengan menggabungkan semua model yang kita dah bincang, kita sebenarnya sedang melengkapkan diri untuk jadi seorang komunikator yang jauh lebih baik dan lebih beretika. Cuba fikirkan semua model ni macam satu set toolkit komunikasi yang lengkap. Kita ada peta dari Grice untuk pastikan perbualan kita jelas. Kita ada kompas sosial dari Lakoff dan Leach untuk jaga keharmonian. Kita ada Perisai, konsep muka untuk elak daripada melukakan hati orang. Dan yang paling penting, kita ada Kanta Budaya dari Profesor Asmah untuk pastikan semua strategi ni kena dengan cara kita di Malaysia. Dengan semua ni, kita bukan lagi sekadar bercakap, tapi kita berkomunikasi dengan lebih bijaksana dan berhemah. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Daripada semua model yang kita bincangkan tadi, agaknya yang mana satu paling sebati dengan cara anda bercakap setiap hari? Mungkin tanpa anda sedar pun. Cuba fikir-fikirkan. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya.